Benda ni betul-betul function tau. Selain korang boleh jadikan clamp macam ni, portable clamp, boleh juga korang nak buka nut yang haus. Contohnya kalau korang nak pakai spanner biasa tu kan, memang tak boleh lah. Pliers biasa apatah lagi. Ini kita panggil locking pliers ataupun dikenali sebagai vice grip. Sebenarnya locking pliers ni ada bermacam-macam jenis kepala. Yang ini yang korang tengok sekarang ni ada jenis curve jaw. Memang dia reka khas untuk korang buka sesuatu yang haus ataupun nut yang haus. Lebih senang pakai locking pliers yang jenis macam ni. Cara nak guna senang je, korang tengok ni. Katakan korang nak guna untuk klem kayu, mula-mula mestilah kena buka rahang plier ni dulu. Untuk tu kena pusingkan adjustment screw dekat bawah. Memandangkan kita nak klem dengan ketat, korang tak perlu nak adjust bukaan tu sama dengan tebal kayu. Bagi kecil sikit supaya ada grip. Untuk lock pula, korang tekan hingga ada rasa hentakan. Kalau korang tak rasa tu, maksudnya plier ni tak ketat lagi tau. Sekarang dah ketat. Kuat juga kan klem plier ni. Untuk buka pula senang je, korang cuma perlu tekan lever ni. Maksimum jarak antara jaw ni 250mm ataupun 1 inci. Kalau besar daripada tu memang tak boleh lock. Contohnya, korang buka macam ni, memang nampak besar. Tapi bila korang nak tekan tu, dia takkan boleh lock. Sekarang korang dah tahu apa function locking pliers ni. Kalau ada sebarang pertanyaan, korang komen je kat bawah. Kita jumpa lagi pada video seterusnya.